Bagi sesetengah orang, hidangan ni mungkin nampak pelik. Tapi di Jepun, kaki beruang atau kumanote dianggap makanan mewah yang boleh mencecah ribuan dolar. Ia biasanya dimasak menjadi sup kolagen pekat yang kaya dengan rasa. Malah, menu ni popular di kawasan sejuk kerana dapat membantu memanaskan badan. Menariknya, populasi beruang di Jepun kini semakin meningkat kerana ramai penduduk berpindah ke luar bandar, menyebabkan konflik antara beruang dengan penduduk tempatan semakin kerap berlaku. Jadi, pemburuan terkawal dibenarkan untuk mengawal keadaan. Daripada dibazirkan, daging beruang ni diolah menjadi hidangan premium. Bukan sekadar eksotik, tapi juga salah satu cara memanfaatkan sumber yang ada dengan lebih bijak. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.